Bag luggage 18 inci. Design ni memang cantik guys. Nampak tu. Sebelah belakang dia, korang boleh letak air. Korang boleh charge device korang. Sebelah belakang ni korang boleh letak korang punya power bank. Memang terbaik lah. Bila korang tengah travel, haus kan, boleh ambil air kat sini. Lepas tu tiba-tiba ada orang nak sign dokumen ke apa, kita just bukakan saja ni. Lepas tu sebelah dalam, kita boleh ambil kita punya dokumen. Lagi satu, sini dia ada kompartmen juga. Sebelah depan ni pula, dia ada security lah. Nanti korang boleh tukar punya password ni. Baru kita boleh buka kita punya zip ni. Dia punya roda ni pun jenis rubber getah. Untuk kompartmen sebelah dalam dia kita tengok Sebelah dalam ni untuk korang connect dia punya power bank lah. Dia punya wire ada. Lepas tu kita just tutup balik. Okey, yang ni dia ada satu buckle ni. Untuk korang letak pakaian. Memang terbaik untuk geng-geng travel. Dia punya ni pun heavy duty boleh duduk tak ada masalah. Berat 70 kilo tak ada masalah, nak duduk pun okey je. Memudahkan urusan korang. Harga memang tengah promosi sekarang ni, korang boleh tekan link kat bawah.